Hmm. Kau nak masukkan ubat tidur dalam air minuman dia? Are you sure? Eh. Liman jendol. Liman jendol. Kau dengar sini baik-baik apa aku nak cakap ni. Patutlah nama kau Liman Jendol. Sajalah dengan kau punya ini. Daya pemikiran. Yang jendol juga. Samdol. Bagi aku, kau dengar sini. Aku cadangkan, daripada kau masukkan atau buburkan itu obat tidur dalam air minuman dia, aku rasa lagi baik kau masukkan itu obat julap dalam air minuman dia. Beza. Kau tahu apa beza dia? Kalau obat tidur, dia cukup masa lepak. Lepak dah tidur, terlelap, lepas tu cukup masa dia akan tersadar. Tapi kalau kau masukkan tu ubat julap, dia akan keluar masuk, pergi balik, keluar masuk jamban. Fikir Man, fikir. Jadi bila dia kerap keluar masuk, pergi balik tu jamban, kan? Last dia terpleset. Terpleset, jatuh, berdentum. Terus gone selama-lamanya, Man. Gitu. Jadi lepas tu, senanglah kerja kita, Man. Nak kaup, nak bulut harta dia. Fikir jauh, Man. Jauh. Play smart, Man. Play smart, be smart. Aku rasa, Man. 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 Ni apa, network problem ke apa? Man. Ada pun. Anak kucing kau panggil lah. Okay, tak kisah. Man. Aku rasa kan, kau punya nama tu lagi bagus kau tukar lah, Man. Lagi bagus kau tukar lah. Bukan Liman Jendol lah. Bukan. Liman Samdol Man tak nak. Liman Gondol. Liman Gondol. Apa pasal gondol? Kau boleh tanya aku pula apa pasal gondol? Taruh je lah nama tu. Banyak colok pula, banyak bunyi pula kau. Mulut kalau keluar dari mulut aku cakap dengan kau, bertuah tau. Silap hari bulan, esok lusa, tulak tubing, kau dapat beli kereta baru, Man. Aku cakap dengan kau ya. Apa ketukar nama kau? Liman, tak mau lagi letak Liman Jendol. Ubah sikit, Man. 2026 ni tahun pun dah nak berlalu, Man. Dah setengah tahun ni, Man. Alamak, kamu anak, Man. Alamak. Okey. Okey. Ya, okey. Okey, bye.